Waalaikumsalam. Semua main hasut. Gelap ya rumah ni. Tak ada pintu ke tuan rumah? Ada. Tapi sebelum tu Assalamualaikum cikgu. Salam. Ada apa? Kami nak minta cikgu ajak kami buat pelita. Boleh tak cikgu? Oh, pelita boleh. Tapi kan, kali ni kan tahun ni, kita tak buat macam ni tau. Kita buat yang specialnya. Baik cikgu. Jom. InsyaAllah. Jom. Pertama, kita kena kumpulkan barang yang terpakai seperti tin susu dan juga botol kaca. Orang yang hampa tak guna pun boleh tau. Weh, hampa terlupa satu benda lah. Minyak yang dah terpakai. Ya. Sebenarnya kita kena basuh dulu dan juga keringkan. Menjimatkan minyak, kita kena bubuh separuh air dalam botol kaca dan separuh air dalam botol tin. Bubuh minyak ke dalam botol. Untuk membuat sumbu, kita harus menebuk lubang kepada penutup botol itu. Terakhir sekali, kita akan menyalakan api kepada sumbu itu. Oh, macam ni ke? Oh, senang je. Okey, inilah hasil kerja kita. Wah, cantiknya. Macam suasana di kampung. Siapa sangka barang yang kita buang ni boleh cantik macam ni. Pelita bukan sekadar cahaya tapi simbol tradisi dan kreativiti. Betul tu Adif, kita kena jaga alam sekitar juga. Selamat Hari Raya Aidilfitri kami ucapkan di SK Kuala Pride. Upcycle untuk Salam cahaya untuk tradisi. Bye.